Ada riwayat daripada Abdullah bin Hasan, daripada ibunya Fatimah bintul Husain, daripada neneknya Fatimah Al-Kubra. Dia kata, Fatimah Kubra ni maksud Fatimah Az-Zahra lah, Fatimah anak Nabi. Kata Fatimah, Nabi SAW bila masuk ke dalam masjid, dia berselawat ke atas dirinya sendiri. Dia selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Apabila dia keluar, dia pun selawat juga. Dan dia sebut lagi, Rabbi ghfirli zunubi. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Dan bukakanlah pintu kelebihanmu. Hadis ni riwayat riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata Tirmizi, hadis Fatimah hadis hasan, tetapi sanadnya tidak bersambung. Hadis Fatimah tu hadis hasan, tetapi sanadnya tak bersambung. Maknanya sanad dia dhaif. Fatimah bintu Husain tidak pernah bertemu dengan Fatimah anak Nabi. Tak pernah bertemu dengan opah dia. Orang Perak panggil opah. Tak pernah bertemu dengan tok dia, kan? Yang mana Fatimah hidup selepas Nabi hanya beberapa bulan. Walaupun Syekh Al-Albani pernah menghukum hadis ini sebagai sahih, kemudian daripada tu Albani tarik balik hukuman tu. Dia kata, aku dulu pernah sahih kan, tarik balik, tak sahih. Jadi orang yang anti Albani, dia kata, tengok Albani tak konsisten. Tak, bukan tak konsisten, biasalah penilaian hadis. Ibnu Hibban pun ada hadis yang dia nilai semula, kan manusia. Mula-mula dia hukum dhaif. Mula-mula dia tengok macam sahih, dia hukum sahih. Lepas tu dapat bukti, dia hukum dhaif. Itulah orang yang ada prinsip. Orang yang tak ada prinsip ni macam mana? Mula-mula dah hukum sahih, orang bagi bukti dhaif, tak kira sahih juga. Yang tu tak ada prinsip. Yang ada prinsip, bila datang bukti, dia ubah pandangan dia sesuai dengan bukti yang datang pada dia. Itu maksudnya orang yang ada prinsip. Dia mencari kebenaran. Dulu, zaman saya belajar master dulu, saya tak malu nak mengaku. Zaman saya master dulu, nanti kita akan bincang. Saya solat, saya letak tangan atas dada. Zaman master dulu, nampak ada hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, letak tangan atas dada waktu sedekap. Kalau orang tanya saya pun, saya kata letak atas dada. Ada hadis. Dan hadis tu disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bila saya pergi ke Jordan, saya belajar subjek ilal, subjek yang lebih mendalam tentang penilaian hadis. Saya mak, rupanya tak sahih. Rupanya tak sahih. Nanti kita akan tengok. Dan saya tak malu bagi tahu, saya tak pegang dah pendapat tu. Tukar.